Okay, hari ni apa? Hari Selasa, Rabu. So kakak saya akan bertunang pada hari Sabtu. Macam hari Ahad. Hari ni kita buat awal cuba tengok sebab apa? Sebab hantaran dia tak siap lagi. So cuba tengok siapa yang kena buat. Saya! Who else? Nampak tak rahsia tak tunang saya? Tak je. Please lah keluar dari bilik cepat lah. Sini je kan? Cepat ni. Malu pula! Jangan, sini. Jangan, baru tutup. Okay, tutup. Malu lah! Bukan orang pun. Bodoh lah dia ni. Jangan elok-elok. Okay, macam mana? Bawa pegang. Okay. Jalan. Ten, aku cinta. Okay, duduk. Pandang depan dulu. Okay. Jangan happy sangat. Senyum tu jangan nampak gelojoh sangat. Okay? Cepat. Makcik duduk bawah. Makcik, humble-nya. Okay, salam. Ciumlah tangan. Oh, dah cium. Awak dah cium tangan. Dia kenapa makcik tu cium tangan awak? Macam tak nak. Okay, jom teman saya buat hantaran. Inilah barang-barang untuk digubah. Oh, dia memang tak. Perempuan ni, orang dah suruh cari inspiration. Tapi tak ada. Sebenarnya kita menggunakan otak kita untuk menggubahnya. Nak buka boleh? Raw materials kita ialah gabus, chamomile, I don't know, bunga, dan dia. Adakah ini hantaran? Cannot, nanti mak marah. So, kita ada rebin, dulang, dan barang-barang. InsyaAllah. Sis cuba. Jangan lupa ini. What's that? Oh, tu dia request aku. Assistant menyibuk. So ada berapa dulang? Ada 7 dulang. So kasut, jam, perfume, dompet, bag. Makan dulu. Walaupun sepatutnya tunang manisan je, tapi member tak nak kalah. Semua all out masa tunang. Sebab apa? Sebab boleh. Sebab apa? Sebab nikah nanti hidden. So, diorang punya barang hantaran tu bagi waktu tunang. So, barang-barang hantaran ni akan dipakai waktu kahwin ke? Tak juga. Okay, actually I dah try untuk cari inspiration. Tapi rasanya macam kita redah je lah kot kan. So, kalau cari inspiration pun beza. Member dah lebaran sis. Lepas tu dia request nak ada butterfly untuk setiap dulang kan? Seekor je ke? Ada 12 dekat mana? 12, so by right 2 ekor lah. Ikutlah. Yang mana cantik. So 2 ekor butterfly, bunga, and then setiap barang hantaran nak ikat ribbon. So first of all kita akan pasang dulang dulu. This is the dulang. And dulang ni nanti akan dibalut dengan ni apa? Kain apa? Wrapping paper kot atau tak pula. Okay, so fast forward. Dah siap. One pieces RM18. Okay. So atas dulang kita akan letak 2 jenis gabus. First yang ni as a base, and then dia punya ni. Kita kan rendah tu. Okay. So it's gonna be like this. Kalau kita letak kasut, so akan jadi macam ni. Okay guys, it's already night. So kita tadi dah settlekan pasang dulang and balut gabus-gabus ni. Total semua sini semua dah settle, and also ada some ribbons. Okay, so malam ni nak sambung untuk gubah at least 1 dulang, and bunga-bunga semua dah potong. So InsyaAllah tengoklah macam mana hasilnya.
So, I dah siapkan 6 daripada 6 of 7. Satu tu tak siap sebab nak letak apa tu? Kek. So, this is the close up. Ku mencintaimu. Letak buah, sejadah, perfume, jam dan wallet, kasut. Ni coklat. Actually setiap dulang akan ada butterfly and ribbon tapi belum finalize lagi. So actually I plan nak buat dessert macam Nahlah punya ni. Cuma I don't want this coffee punya layer sebab takut orang tak makan kopi. So I just plan nak buat biskut and then cheese, lemon cheese and then blue colour and then cheese balik, lepas tu baru dah jadi atas ni. And I dah pernah buat sebelum ni as a taster untuk diorang rasa. And the taste was so good, cuma the look tak menarik. So today I'm gonna remake and improve mana yang kurang lah masa hari tu. Okay, so this is all the ingredients that we need. First of all, I'm gonna digestive biscuits and then unsalted butter. And then kita ada asam vanilla, sedikit pewarna biru. And then we have gelatin. I use Meriah brand. Okay, then ada dried butterfly pea ataupun bunga telang. Then we got some cheese in here. And then whipping cream, full cream milk, sugar. And then I'm gonna use this mold. Saya tak keseorangan sebab ada assistant di sini. So first step, kita akan hancurkan dulu biskut. Biskut ni as the base. And I'm gonna use Destiny punya chopper. Okay, we got this. So ni blade dia yang tajam tu. And then ada macam whisker lah kot, but we're not gonna use this for today. So first of all, cuma untuk this 250 gram punya biskut dia tak muat untuk sekali blend. So kena buat 2 kali trip. Sebelum I nak buat biskut ni dulu, I think I'm gonna melt this butter first. Sebab usually people akan guna microwave, tapi kat sini kita tak ada microwave. So dulu waktu I buat taster tu, I guna method double boil. Tapi it's very time consuming and kejadian dia tak melt macam guna microwave. Dia jadi macam cheese. So this time I'm gonna use this pan only untuk melt this butter. So sementara tunggu this butter melt, barulah I akan buat biskut crumbs tu. So butter ni 80 grams. I guna this thing. Beli dekat Shopee je and it's so good. I'm gonna put the product link in the description below dengan Destiny punya chopper tadi. So if you guys interested to buy, just click the link, okay? So let me just show you how the Destiny chopper works. So mula-mula dah letak semua biskut dalam ni and also the blades, and then just tutup je the container and then letak je ni. Okay. Okay, so this is the account. So halus. Okay, so this is kejadiannya lepas kita dah blend all the biscuits, and then I'm gonna pour the melted butter and then kita akan kacau. Okay, kita kacau sampai lagi sebati. Okay, so bila dah sebati macam ni, then kita boleh tuang lah kat dalam loyang. Okay, kita letak semua. Okay, lepas tu kita tekan-tekan dia. Okay, so bila kita dah mampatkan kejadian macam ni, so kita boleh letak dalam peti sementara kita nak buat next layer lah. Okay. Okay, so next kita akan rendam dulu bunga telang ni dengan susu panas. And again, sebab tak ada microwave, so I akan panaskan susu guna pan tadi tu je. So I guna susu Good Day yang ni. Then kita akan sukat dulu 45 ml susu panas untuk kita rendam dengan butterfly pea tu supaya dapat colour biru yang natural cantik. So kita dah sukat 45 ml
Dan kita akan panaskan. Okay, so I rendam susu tadi dengan bunga telang ni. Nanti dia akan change colour macam ni lah. Cuma I nak biarkan dia rendam lama sikit. Dan sementara tunggu dia kembang, kita buat cheese layer dulu. Untuk cream cheese, I akan guna 300 gram cream cheese. Ikutlah nak guna brand apa. Normally kita orang just guna Tatura. Dan kita boleh start mix. Dan kita masukkan 150 gram gula slowly, gradually. Dan mix lagi. Sedikit vanilla essence and whipping cream. Okay, so my cream cheese dah siap. So I dah letak gelatin dalam ni. Gelatin 15 gram and then I letak 45 ml cold water. I masak yang sejuk and then I panaskan until fully melted. And then one tips untuk nak cheese ni berketul, like lepas you dah siap meltkan you punya gelatin, you ambil sikit you punya cream cheese ni and then gaul dulu dengan gelatin tu before you masukkan dekat sini. Kalau tak, dia akan jadi berketul. Kalau buat macam cara tadi tu, dia akan jadi smooth lah. Okay, so I dah bahagikan kepada 3 bahagian. So satu mangkuk ni berat dia lebih kurang 220 macam tu lah. So satu mangkuk I akan letak lemon. Satu mangkuk ni I akan letak this bunga telang. And then satu mangkuk ni lagi tak ada apa-apalah, memang cheese macam tu saja. Okay, I'm so sorry guys sebab I punya original clip untuk video ni adalah Bismin scraping the mangkuk. So you guys akan very annoyed. So I akan voice over je lah. So you keluarkan you punya biskut base tu yang dalam peti sejuk tu and then you tuangkan you punya first layer and then you rata-ratakan macam dalam video I. Okay, and then I ketuk-ketuk nak bagi dia rata sekata cantik. Lepas tu you boleh simpan dalam peti sejuk selama 20 minit. 20 minutes already passed. So, jom buat second layer. Tada! So, cantik. Okay, untuk second layer ni, dia warna biru. So, ni bunga telang yang kita dah rendam tadi dengan susu. Dan kita akan mix dengan yang cheese ni. And then, baru kita akan letak kat atas ni. I don't know why, I rasa I dah rendam cukup banyak dah bunga telang. And I tengok colour rendaman tu pun macam dah ada harapan untuk dia cantik. Tapi unfortunately after I campur dengan cheese again, dia tak cantik. Macam colour dia not so blue yang I nak. So I terpaksa main tipu, I'm going to use this food colouring. So this is the colour that I want. Biru cantik macam ni. So macam tadi, kita masuk dalam peti and biar for 20 minutes. 20 minutes past. So I nak tengok yang blue layer tu pula. Cantik. Okay, jangan suka sangat Izuan ni sebab you terlupa nak record you punya third layer. Okay guys, so basically cara dia sama je macam yang first layer, cuma I tambah separuh biji lemon untuk adakan rasa masam, manis and dia balance lah nanti. And then cara dia sama je macam first and second layer dan masukkan dalam peti selama 20 minutes. Okay, continue watching. I think I messed it lah sebab kan yang biru tu memang dia cantik, tapi I supposed to be gentle with the blue, tapi I tertuang yang third layer tu boom, terus atas biru tu. So dia dah macam bergerak and I don't think dia cantik lagi. Even though masa I sprayed the third layer tu pun dia macam dah tertarik-tarik yang biru tu sikit. So I think I'm gonna fail. So kalau fail maybe I tak serve, only buat makan-makan small family je lah kot. So sad. Layer is done. So demi menutupi cacat celah ni, I'm gonna add this jelly. So ni I guna 30 gram
agar-agar powder, air panas 250 ml dan juga food colouring jugalah. I'm so stressed. Again, I mess it up. Ta-da! But never mind, I'm just gonna say that is an art. Okay, never mind. Okay, so I dah letak peti. I'm not gonna see it until tomorrow. So I akan biarkan dia semalaman untuk dia fully keras lah. And hopefully menjadi. Kalau tak menjadi, I didn't serve it to the guest. Only for the family je lah. Okay, jumpa esok. Sikit. Somebody shaking. Cantik juga tak tahu. Kenapalah ikut Hadi? Boleh pula ikut Hadi balik lambat-lambat. Kan sepatutnya dia dah tak ada kan sekarang. Sepatutnya awak dah tak ada sekarang. Biasa je. Yebok. Tengok fireworks. Wah, mana sini. Okay, fireworks. Satu, dua. Mana satu? 1, 2, 3. Aku tak boleh naik muka dia. Funny man, funny guy. Kumbuk. Okay. Serap. Okay, taste test. Apa tadi dah rasa? Describe lah rasa. Sedap. Kalau tengok kat atas ni ada layer jelly. Nampak? Dia dah tahulah. I record I buat. Oh ya ke? Lepas tu, ini kalau tak bagi tahu homemade, ingat mesti beli kat kedai. Sumpah.